أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Karamatul wali. Situ kan. Muka surat 86. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala pada syair ke-33, karamatul wali bidari dunia laha kaunun fahum ahlun nawal. Karamatul wali bidari dunia laha kaunun fahum ahlun nawal. Dan karamah wali pada negeri dunia itu baginya sungguh laha kaunun, memang terjadi, memang ada. Maka mereka itulah wali-wali itu ahli yang mendapat kurnia daripada Allah. Nampak sekali dia macam sebut macam tu, tapi dalam maksud dia, maksud dia dalam. Dia menolak Pok Karamiyah. Pok Karamiyah menolak karamah dan menolak wali. Menolak adanya karamah dan menolak adanya wali. Karamiyah. Dan lah ni pun ada pok-pok tu. Bila cerita wali-wali keramah-keramah ke, cerita Pak Sumi, cerita apa, dia orang peli. Tapi bila tanya, wali ada. Tapi bila ceramah, mengajar, dia tak percaya seorang wali pun kalau kita cerita. Dan Mu'tazilah. Sebab tu banyak ulama-ulama menyebut dalam kitab mereka supaya kita berdalil dengan mereka. Lepas tu kata Syekh Ibrahim Laqani, tu. Wa asbitan lil awliyal karamah wa man nafaha imbizan kalamah. Wa asbitan lil awliyal karamah, sabitkanlah kepada wali itu karamat. Mengakulah karamat itu ada, memang berlaku. Wa man nafaha, siapa yang menolak karamah, inbizan kalamah, campakkan kalamnya, tak usah peduli. Orang tu jangan dipedulikan. Kalau golongan karamah dia jelas-jelas. Ada golongan ni saya tak sebut, tuan-tuan faham kot nama golongan, saya malas nak sebut lah. Selalu saya sebut dengan golongan ni, golongan tak percaya sin manyu'at ni. Sebut karamah, mana ada wali? Tok Kenali, wali apa gitu? Sebut karamah, tak ada, ditolak. Dia berlakon, ini payah. Payah dia jadi munafik. Sebut je lah. Dia tak macam sifat mak ni. Mu'tazilah tolak. Dan dia orang tak pergi kita mengaji, dia orang tak tolak, tapi tak pergi kita belajar sifat 20. Mu'tazilah tolak. Dia ada meh-meh, tapi dia macam dia sembunyi.
Kalau kita mengajar Tuhan tak lihat akhirat, macam mana kata Tuhan tak lihat? Sedangkan duk mengajar Tuhan tak jirim tak jisim. Mu'tazilah tak lihat Allah di akhirat. Dia orang ni, kan macam Tuhan tak lihat? Kata Tuhan bukan juga jisim. Kata tak lihat pula. Kita tanya, kamu ni nak kata Tuhan lihat tak lihat? Cuba tanya kami. Kami faham boleh lihat. Walaupun dia bukan jirim jisim. Dia kata bukan jirim jisim, macam nak lihat? Allah memperlihatkan dia. Itu masalah dah. Kalau dulu golongan duk kata ni karamiyah. Golongan karamiyah. Dan sebahagian Mu'tazilah dia banyak geng. Mereka menolak keramat dan menolak wali. Kadang-kadang guru dia orang ni nak ada wali apa? Guru pun menolak wali. Dia belajar pada guru yang menolak wali, jadi wali tak pernah wujud zaman dia. Saya alhamdulillah sempat lihat lah. Tempat lihat guru yang jadi wali-wali ni, saya lempat lihat. Karamah mereka alhamdulillah. Baik Arab atau hak Jawi. Tuhan tunjuklah. Tapi kalau cerita dekat pok tu, pok main Jumaat, panggil pok main Jumaat lah no. Dia cerita bohong, suatu sihir. Innahu lasahirun mubin. Jadi macam pok-pok yang Quran sebut. Innahu sihrun wa sahir. Sihrun Quran, sahir Nabi Muhammad. Kitab sihir Nabi Muhammad sahir, saya simpan pok-pok yang ganggu. Bila kita cerita tentang akidah, dia orang sibuk. Sebab tu Syekh sebut ni seorang kita berdalil dengan kitab Badul Amali. Badul Amali ada menyebut karamatul wali bidari dunya laha kaunun fahum ahlun nawal. Dan kata Syekh Ibrahim Lakoni, wa asbitan lil awliyal karamah wa man ibn kalamah. Syair yang mesti tak ingat. Syair Aqidatul Awam. Mesti ada, mesti menyabitkan wali dan karamat. Kalau kita cerita apa wali karamat ni, kalau nak menolak golongan yang tertentu, golongan yang menolak adanya karamat dan wali. Bila menolak wali, menolak karamat. Bila menolak karamat, menolak wali. Tak ada wali. Semuanya ilmu mistik. Belajar sihir. Dia tak sebut jelas-jelas. Jadi Syekh kitab ni Badul Amali ini merupakan kitab akidah Maturidi. Kalau Asy'ariyah Ibrahim Lakoni buat asbital aliyah, hak ni Maturidi. Maknanya Abu Hasan Asy'ari, Abu Mas'udi menyabitkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, menyabitkan wali dan karamat. Dan karamah wali pada negeri dunia itu baginya sungguh kaun, memang ada berlaku. Kaun ai kain, memang berlaku sungguh. Dan mereka itulah wali-wali ini orang yang mendapat kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendapat makrifah yang khassah, orang yang meraih dia nak wali-wali, orang yang telah mencapai maqamat dan ahwal. Sebab tu wali ni, takrif wali mesti al-arif billah. Takrif wali al-arif billahi ta'ala wa bi sifatihi hasbal imkan. Orang yang mengenal Allah dan sifatnya sekadar mungkin. Al-muwazibi ala ta'ah, yang konsisten di atas buat taat. Al-mujtanibi lil ma'asi, yang menjauh bagi maksiat. Wali mesti al-arif billah. Nak arif billah kan, dia ada tingkatan dia. Pertama, kita kena mujahadah, riyadah, takhalliyah, bersihkan sifat-sifat mazmumah, tahalliyah, hiaskan sifat-sifat yang mahmudah. Kemudian murid, dia jadi murid. Pertama-tama dia murid, kemudian dia salik, kemudian dia wasil, kemudian dia arif. Dia nak duduk makam ihsan tu. Pertamanya murid dia kena menjadi pelajar. Dia mesti ada guru tarikah dia. Dia ada mursyid, dia murid.
Kemudian nama dia salik. Bila guru bawa, dia salik. Dia berjalan dengan kepada Allah dengan perjalanan rohani, perjalanan batin, perjalanan spiritual. Kemudian salik, kemudian wasil, dia akan sampai dekat Allah. Dia sampai. Kemudian al-arif. Al-arif billah. Arif inilah dia akan duduk maqam wali. Wallazi najahadu fina lanahdiyan subulana. Orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, fi tariqi ilaina, pada berjalan pada jalan-jalan kami, lanahdiyan subul, kami akan tunjuk jalan-jalan kami. Lanahdiyan subulana. Subulana apa dah? Subula ma'rifatina, jalan-jalan mengenal kami. Bila dia dapat jalan mengenal kami, wa innallaha lamal muhsin, Allah bersama orang yang muhsin. Apa muhsin? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu muhsin. Allah sebut dah ayat tarikat ni. Wallazina jahadu fina lanahdiyan subulana. Wallazina jahadu, siapa yang bermujahadah melawan nafsu dengan dipimpin oleh syekh. Salik. Lanahdiyan subulana, kami akan tunjuk jalan kami. Subula ma'rifatina, jalan mengenal kami. Mana? Ma'rifah khassah, dengan ma'rifah secara khusus. Ketika itu, wa innallaha lamal muhsin, Allah bersama orang ihsan. Apa orang ihsan? Orang yang mendapat perasaan muraqabah. Tu. Dia dapat perasaan muraqabah dan musyahadah. Antak budallah ka'annaka tarah, kamu ibadat seolah kamu lihat dia. Seolah kamu nampak dia, musyahadah. Baiklah takun tarah fa innahu yarak. Dan kamu tak boleh ingat gitu. Kamu kena ingat Allah sedang melihat kamu. Maka muraqabah. Duduk maka muraqabah. Ni kalau cerita arif billah ni, panah semua siap lah. Dan inallah, Allah tutup. Wa inallah ma'al muhsinin, Allah sama orang ihsan. Lepas tu kata ulama, nak meraih makam wali ni, dia ada proses takhalliyah. Takhalli, bersih. Kemudian tahalliyah, tahalli, hiyah, buang sifat mazmumah, kemudian masuk sifat mahmudah. Kita mengaji penawar bagi hati tu kan. Penawar bagi hati, disuruh buang sifat-sifat mazmumah. Kemudian disuruh masukkan sifat-sifat mahmudah. Kemudian barulah tajalliyah, tajalli. Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalliyah, tahalliyah, tajalliyah. Maka barulah tajalli. Tajalli ni apa? Alam menjadi manifestasi atas wujudnya Allah. Jadi dia akan, pandangannya akan tembus melihat asrar rahsia-rahsia. Dia akan terus akan ingat Allah. Fa inna tuwallu fasama wajhah, di mana kau paling situ Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana kamu berada. Itu perasaan yang dia sentiasa dapat nampak Allah. Sebab kebesaran Allah masuk dalam dirinya. Kebesaran Allah masuk dalam dirinya. Kita bila kebesaran hantu masuk dalam diri, kita akan rasa macam seolah macam nampak je hantu, atau nampak pasal hantu duk intai kita. Perasaan kebesaran hantu bila masuk dalam dirinya akan timbul perasaan takut, musyahadah dan muraqabah terhadap hantu. Orang musyahadah muraqabah terhadap Tuhan, dia hantu. Orang wali Allah, dia ada perasaan muraqabah, dia seolah Allah memantau dia, dan dia sentiasa nampak Allah. Macam seolah-olahnya. Dia bila takut, nampak ni kan hantu. Bila dia takut, tengok kain duk bergoyang pun, Allah takut. Bila perasaan kebesaran hantu masuk diri, orang tasawuf perasaan kebesaran Allah masuk diri dah. Fa inna tuwal basama wajhah, di mana kamu paling di situ Allah. Allah kata, mana kamu tengok di situ Allah. Itu orang tasawuf. Pandangannya tembus dengan nur basirah yang ada, tembus. Kalau dilihat sesuatu yang cantik, dia nampak jamal Allah. Kalau dilihat sesuatu yang sesuatu hujan, dia akan ingat jalal Allah. Dia akan nampak jalal Allah. Golongan sentiasa ingat. Golongan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang dia berdiri dia ingat Allah, ketika dia duduk ingat, dan dia berbaring ingat Allah. Setiap saat dia akan ingat Allah. Sebab apa? Alam menjadi penceritaan bagi wujud. Alam mencerita tentang wujud Allah. Cuma kita tidak menonton, kita hanya menonton bola. Bola kita tonton. Tapi alam dia sebenarnya panggung wayang. Dia sedang mencerita tentang Allah. Kita tidak menonton. Dan dia sedang mencerita, kita tidak mendengar. Manifestasi. Majali, tempat pentajalian Allah. Mazahir. Apa lagi? Mir'at, cerminan. Alam mencermin dari wujud Allah. Merupakan cerminan. Mir'at, mazahir, majali. Apa lagi? Itu orang tasawuf, dia sentiasa ingat Allah. Sama ada dan musyahadah dan muraqabah. Orang mendapat makrifah khassah. Sebelum dapat makrifah khassah,
kena dapat makrifah ammah. Mana kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid. Tu yang kata arif billah ni apa? Allazi al-arif billah bi sifatihi. Kenal sifat-sifat Allah. Ini tauhid ammah. Kemudian barulah dia dapat tauhid khassah. Araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Allah dengan Allah yang beri campakkan. Allah yang beri campakkan pengenalan itu. Jadi perlunya kita kena ada guru murabbi dan tarikat yang betul. Tarikat kena ambil tarikat yang betul lah. Jangan ambil tarikat ikut suka dah. Jangan ambil tarikat apa? Nak cerita wali tu. Tu mampu. Ambil tarikat yang betul. Guru yang mursyid. Alhamdulillah, saya dapat tengok wali-wali Allah ni dapat. Kalau di Arab Syekh Ahmad Habbal, Syekh Abdul Rahman Asyahuri. Dia orang ni bercerita. Kita main jumpa depan, dia bercerita dalam kita. Dia bercerita kita. Cerita betul, sebiji. Baru kita tambah kali jumpa. Apa yang kita dalam hati dia boleh bercerita. Sebab pandangannya pandangan Allah. Pendengaran Allah. Kuntu sam'ahu hina yasma'u bi. Aku menjadi pendengaran ketika dia mendengar. Aku menjadi penglihatan ketika dia melihat. Aku menjadi penampan ketika dia menampar. Tu sampai tahap tu tak ada nak cerita, sampai tahap hilanglah dirinya. Hilang dirinya. Dia tidak wujud. Yang wujud hanya Allah. Ini orang tak bercerita dalam masjid ni. Cerita bahaya. Tak jadi wali. Wali Imam Fatimah lah, bukan wali lain. Ini ada filem Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Ni mampu. Nak buat dia orang ni kafir. Itu perkataan wali Allah. Tapi jangan takut pelajar-pelajar ni. Aku adalah Allah, aku adalah Allah. Kena haram filem tu. Bapak saya membela perkataan-perkataan begini, tapi kalau ada orang bercakap, saya lah orang yang menentang. Filem ni jadi sesat. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Masuk dalam iklan. Tak tahu dalam iklan TikTok, jalan TV tak tahu masuk tak. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Allahu Akbar. Kalau tak faham jadi kafir. Kalau faham tak ada masalah. Hilang dirinya. Sirna dalam wujud Allah. Tu. Kena belajar elok-elok tuan. Itu karamah. Jadi wali ni al-arif billah wa bi sifatihi. Kena sifat, nak kena sifat kena ngaji tauhid i'tiqadi, sifat 20. Baru dapat tauhid zauqi, tauhid perasaan. Dia rasa besar Allah. Sama ada musyahadah, syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Itulah kena belajar ilmu tasawuf. Lagi al-muwazibu ala ta'ah, yang konsisten di atas buat taat. Al-mujtanibu, yang menjauhi lil ma'asi, bagi maksiat. Tak buat maksiat. Tapi tak buat maksiat ni bukan tak buat. Dia bukan tak berlaku. Tak buat ni tak berlaku maksiat ni. Nabi tak berlaku maksiat. Wali tak buat. Tak buat ni takkan tak buat. Maksum ke tak? Bukan maksum. Maksum ni takkan berlaku maksiat kat diri dia. Kalau wali takkan buat maksiat. Dia pergi mahfuz, orang yang terpelihara. Tapi wali maksum dia takkan berlaku maksiat dekat dia. Wali dia tak buat maksiat. Tapi boleh berlaku. Tapi dia tak buat. Itu ada. Tak saya kira lah hak kecil-kecil, tak saya kira. Ada wali, kadang bukan wali. Dia panggil wali korok. Kami utara wali korok. Pakai serban buh tasbih di tengkok. Janggut banyak sikit. Wali korok. Lepas tu cakap mampu. Ilmu tak ada. Cakap mampu. Kemudian karamah. Karamah bisa amrun khariqun lil adah yazharu ala yadi abdin. Perkara yang mencari adat yang zahir di tangan hambanya. Zahir salah, yang zahir kesalehannya. Yang zahir kesalehannya. Amrun khariqun lil adah yazharu ala yadi abdin zahir salah. Benda mencari adat yang zahir melalui tangan hambanya, yang zahir kebaikan, zahir kesalehannya.
multazimun bi syariah. Orang yang ada memberi komitmen ke atas syariat. Iltizam memberi komitmen ke atas hadap syariat. Itu karamah. Kita tak nafikan ada yang amal sihir. Kadang kita semua karamah. Dan janganlah kita semua sihir dan kita semua bukan karamah. Hak karamah, tak sihir-sihir. Dan kita nafikan. Sebab apa? Karamah ni ulama faham daripada Quran dan hadis. Karamah ni, cerita karamah luar biasa. Apa dia? Cerita tentang Nabi Khidir. Tak apa Nabi itu, tak apa kita buah mukjizat. Tentang apa lagi? Berlaku dekat Siti Maryam. Takkan Siti Maryam tu mukjizat? Dia bukan Nabi. Kemuliaan, karamah kemuliaan Allah bagi. Kemudian pula cerita yang Istana Balqis. Apa nama dia? Asih Barkhia. Dia pindah Istana Balqis. Dia bukan Nabi. Kata ulama dia wali yang soleh. Banyak cita-cita karamah-karamah ni. Jadi soalan macam kita tak percaya apa yang berlaku karamah-karamah dalam Quran dan hadis. Dan dah hadis lagi banyak sebut cerita pelik-pelik kemuliaan yang Allah beri pada seseorang itu. Macam seorang pemuda yang mana dia dibawa, siapa cerita dah, dibawa ke laut. Tu kapal itu bergoncang, jatuh habis, tentera mati. Kemudian bawa ke bukit berkocak, habis jatuh, tinggal dia pergi sana. Itu cita-cita karamah. Ada golongan yang mereka cuba nafikan karamah supaya dan kita muliakan ulama. Tujuan dia mereka menolak karamah wali supaya jangan kita muliakan ulama-ulama. Tapi kita mulia ulama, bila kita muliakan ulama, kita akan ikut hak ulama bawa. Dia orang tak pergi ikut ulama. Ikut dia orang tak apa. Jangan ikut ulama. Baik. Jadi yang menolak karamah ni kadu karamiyah. Wa man nafaham in bidan kalamah. Siapa yang menafi karamah, campakkan kalamnya. Itulah golongan karamiyah dan sebagian Mu'tazilah. Dan kita ni betulkan nama. Kadang dia orang kata duk belajar sifat tauhid, duk cerita Mu'tazilah, mana ada? Dia orang lah Mu'tazilah. Mana ada Mu'tazilah lah, Mu'tazilah tak ada. Karamiyah, Mujassimah dia orang lah. Tuhan duk di atas arah. Tuhan duk atas arah, Tuhan berjisim. Jisim tu objek, bertokong, bertubuh. Kemudian walam yafdul waliyun qattu dahran nabiyan aw rasulan pintihal. Dan tiada lebih seorang wali sama sekali sepanjang masa akan nabi atau rasul pada segala jalan. Kalau kita mengaku adanya wali, jangan kita lebih-lebih. Kita tak ada wali yang lebih daripada nabi. Astagfirullah. Ada wali yang lebih dahsyat pada nabi. Ini jangan. Jangan etikad macam tu. Golongan yang taksub kan. Golongan mutasawwifah, bukan sufiin, mutasawwifah yang mengaku tasawuf, berbaju tasawuf dan bercakap tasawuf pada bukan belajar tasawuf, bukan pada ahlinya. Tidak berjalan dengan jalanan orang tasawuf. Mutasawwifah dia punya. Golongan yang bertasawuf, mengaku tasawuf. Dia berkata apa? Wali lebih hebat daripada nabi. Ni taksub lah. Nabi lebih hebat daripada wali. Ini sesat. Ini pun sebenarnya tidak menolak perkataan golongan mutasawwifah.
Dan ada golongan yang tertentu yang mengakui wali lebih pada Nabi. Dia macam mana pun tak boleh lawan Nabi. Nabi Allah pilih. Allah sendiri lantik. Allah tak akan tersilap kalau dia lantik. Kalau dia pilih ni wali, ni Nabi, dia tiba hak dia pilih tu lebih rendah daripada wali, tak boleh. Dan Nabi dia ada mukjizat. Dan dia ada hubungan dengan Allah dan dia ada mukjizat. Sebab tu Nabi itu lebih. Nabi lebih. Dan ba'dul karamiyah, ini karamiyah. Ba'dul karamiyah, mereka mengatakan boleh berlaku lebihnya wali kat atas Nabi. Karamiyah tolak. Tadi kata karamiyah tolak. Dak ba'dul karamiyah, sebagian karamiyah menolak, mengaku wali boleh jadi boleh lebih daripada Nabi. Tak boleh lebih. Macam mana hebat pun Nabi Khidir, kan, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dengan Nabi Musa dah tak tahan ikut Nabi Khidir. Nabi Musa tetap lebih daripada Nabi Khidir. Nabi Musa tetap lebih. Walaupun dia tak tahan ikut Nabi Khidir. Banyak benda yang dia tak faham. Tapi Nabi Musa tetap lebih. Kita kata Khidir lebih daripada Musa. Dan ada, jangan, sebab tu kadang-kadang pok-pok ni dia berdalih macam mana? Contohnya Nabi Sulaiman pakai asih barkhiyah. Nabi Sulaiman pakai Alkis, asih barkhiyah, memindah. Nabi Sulaiman kata, tak apa yang boleh pindah istana Balkis. Mesyuarat geng-geng jin wali-wali. Kata dia seminggu, kata dia setahun, kata dia 3 hari. Mai asih ada satu asih dia kata sekelip mata. Asih barkhiyah. Nabi Sulaiman pakai asih. Sedangkan Nabi Sulaiman tu Nabi. Hak ni asih ni bukan Nabi. Kita wali lah, bukan Nabi. Sebab tu nak beritahu kata, wali kenapa wali sampai boleh terbang, Nabi tak terbang? Itu hujah budak-budak, kanak-kanak sekolah. Itu hujah kanak-kanak kafar. Nabi tak boleh terbang, ni wali berjalan atas air, Nabi tak jalan. Itu hujah kanak-kanak. Nabi Sulaiman dengan asih. Nabi Sulaiman pakai asih. Pakai asih untuk pindah Israel. Asih kata sekelip mata, pejam, buka pop, sampai kehidupan. Tapi kita tetap tidak mengatakan asih lebih hebat daripada Sulaiman. Sulaiman masya-Allah, Allah pilih dia. Nabi Muhammad dia boleh wali. Nabi-nabi Allah letak di makam syariat, bukan makam hakikat. Mereka tidak boleh. Nabi kalau nak terbang dia boleh terbang. Allah tak bagi. Sebab bukan habuan dia. Tak, dia Nabi. Kalau dia terbang siapa nak ikut? Ni Nabi pun tak terbang, ni wali terbang. Itu hujah kanak-kanak kafar. Tu. Belama cerita wali-wali yang Nabi pakai mereka. Pakai dia orang. Maknanya masing-masing ada habuan masing-masing. Asih barkhiyah. Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Musa Nabi dan Rasul. Nabi Khidir, sehingga ada ulama khilaf pula. Tapi masyhur Nabi lah. Adakah ketika Nabi Musa kenal lebih pada Nabi Khidir? Pada Nabi Khidir Nabi saja, tu pun khilaf. Tak, itu habuan Nabi Khidir. Habuan Nabi Musa lain, habuan Nabi Khidir. Tapi habuan yang ada kat Nabi Musa melebihi Nabi Khidir. Habuan yang ada dekat Nabi Sulaiman melebihi asih. Asih mungkin habuan ni boleh memindah. Tapi Nabi Sulaiman habuan ni ialah nubuah kenabian. Nubuah kenabian, itu habuan dia. Habuan dia panggil. Ni duk bohong. Karamat wali terbang, Nabi tak terbang. Hujah kanak-kanak kafar. Dia pun jadi kanak-kanak. Baik. Sehingga Maryam pun pelik. Maryam berlaku pelik. Nabi Zakaria, pak nakal dia, yang jaga dia, tengok mari makanan yang tak ada pada musim sejuk, makanan musim panas ada, buah musim panas ada, musim panas buah musim sejuk ada, makanan musim sejuk ada. Dia Nabi Zakaria pelik. Itu karamah Maryam. Allah beri kemuliaan sampai Nabi Zakaria bahasa luar biasa yang Nabi Zakaria tak dapat, tapi Maryam dapat. Biasalah tu.
Allah beri pada manusia itu ikut pilihan Allah. Itu semua hak Allah, kita hak Allah. Habuan masing-masing. Lirijal nasibun mimma iktasabu. Bagi lelaki itu ada habuan masing-masing daripada apa yang mereka usaha atau amalan mereka. Nabi tidak boleh terbang. Pada terbang tak sampai ikut. Berarti Nabi faham tak letak. Sehingga sampai boleh hilang dan sebagainya. Sedangkan Nabi Bukit Uhud tawar untuk jadi mah. Dia tak mau. Kalau dia minta terbang boleh sangat, dia tak mau. Dan bukan untuk dia, bukan haban, sebab dia Nabi. Dia perlu menjadi ikutan model yang baik bagi manusia. Kalau dia terbang, dia suruh kita pergi haji, dia tak boleh terbang. Kita ni, dia suruh kita pergi haji pula, dah lah jauh. Dia suruh puasa, dia tak apalah, tak makan. Sebab tu Nabi dia tak boleh jadi malaikat. Okey, malaikat ni Muhammad. Siapa lebih? Kita faham dah. Nabi lebih pada malaikat. Tapi yang pelik, malaikat lebih pelik daripada Nabi, betul? Malaikat tak makan, tak minum. Bukan lelaki, bukan perempuan. Lebih dahsyat malaikat. Tapi darajat malaikat tidak boleh lebih darajat Nabi. Apatah ni Muhammad SAW. Wal anbiya la ilaha wa afdalul khalqi alal itlaqi. Nabiyuna pami'an syikaki wal anbiya yang fil fadhi wa malaikah. Wa afdalul khalqi alal itlaqi. Seabdal makhluk Nabi kita, ni Muhammad. Kemudian yalunu fil padri, menyusui Nabi Muhammad ialah al-anbiya. Yalunu fil menyusui Nabi yang pada pihak dapat kelebihan ialah para nabi-nabi. Kerana nabi-nabi rasul-rasul tak sembanglah. Wa maklum malaikat, lepas itu baru malaikat. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famin anisyiqaqi wal anbiya yalunu fil padri wa maklum malaikah zil fadli. Selepas Nabi baru malaikat. Malaikat lebih dahsyat. Malaikat bukan dekat terbang. Tak ada terbang, hilang. Naik atas, turun bawah. Syak sampai. Habis itu lebih pada Nabi Muhammad kah? Nabi Muhammad kuman daripada malaikat itu hujah budak-budak. Malaikat lebih dahsyat daripada Nabi. Malaikat tak makan. Tak perlu makan. Mereka lebih cepat berjalan dengan cahaya cap. Nabi Muhammad tak macam tu pun. Itu hujah kanak-kanak kafar. Itu saya nak marah ni. Duduk diam, kalau tak pandai duduk diam. Dia kalau dia bercakap nak membantu tak apa, bukan nak bantu, nak menolong, bukan nak membantu, nak merosak. Jibril lagi dahsyat. Sampai Nabi berkata, tu mal masru anha bi'alam yasail. Orang yang dikenal tak alim yang orang yang menanya. Yang menanya lebih alim. Jibril ni tu'u Nabi. Bagi dia tu'u yang bawa wahyu. Tapi Jibril tak lawan kelebihan dengan Nabi Muhammad. Tak lawan. Walaupun sifat Nabi tak ada macam ada kat Jibril. Ibadat dah, Nabi nak lawan ibadat Jibril. Boleh. Tapi oleh kerana mereka dapat pahala lebih sebab apa? Iman mereka Jibili. Iman mereka kasbi, kena usaha. Mereka ada nafsu, mereka tak ada usaha nafsu. Iman mereka Jibili. Iman para Nabi ialah kasbi. Jangan buat berhujah. Kalau berhujah, malaikat Nabi mana mulia? Nabi. Malaikat dengan Nabi mana hebat boleh terbang? Malaikat memang boleh terbang. Dari terbang macam mana naik turun? Sekarang ni malaikat 20%. Sekarang ni malaikat malam sedang turun, malaikat siang sedang naik. Ramai di langit. Duduk sisih. Malaikat yang nak jaga malam sedang turun. Malaikat jaga siang sedang naik. Terbang. Nabi ada boleh terbang macam tu? Tak terbang. Tapi Nabi dengan malaikat siapa mulia? Mulia Nabi. Kena faham tu, itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mulia Nabi. Sebab tu kita berzikir, time ni cukup baik. Time kita belajar ni dan kita berzikir masa ni. Malaikat duduk dengar, kita duduk mengaji. Malaikat duduk berdoa. Ada puak-puak duduk berzikir tu. Allah amin amin. Dan sama-sama rombongan naik turun. Duduk bersisih. Ramai ni tak tahu lah. Kan nak kira keramat tu. Malaikat lagi dahsyat. Tak pernah buat dosa. Tak ada asal nak buat dosa. Tak ada nafsu. Tak ada dosa. Nabi bertobat juga. Tapi tetap malaikat nak lawan Nabi tak boleh. Itu mengaji kena bagi elok, insya-Allah. Kita tak. Tu ulama sebut ni alhamdulillah. Ni ada dari yang saya sebut ni sampai ke malam. Itu Ba'dul Karamiyah.
Dan tiada lebih seorang wali sama sekali sepanjang masa akan Nabi atau Rasul. Tapi nak sebut karamat tak boleh. Oleh kerana wali Allah ni, mereka dikoman pada Nabi, maka Allah beri karamat. Oleh kerana wali lebih koman pada Nabi, Allah beri karamat. Oleh kerana Nabi lebih hebat pada wali, Allah tak beri karamat. Allah beri mukjizat. Dan kenapa lebih Nabi dengan karamah, dengan wali? Sebab Nabi ada mukjizat, wali ada karamah. Karamah, kata ulama, boleh diusahakan dapat. Allah boleh bagi pada siapa. Mukjizat, tak siapa boleh bagi. Usaha tak dapat. Sebab Allah beri mukjizat ni untuk menyokong dakwaan mereka. Kalau berkata Nabi, Allah beri mukjizat. Mukjizat tu membenarkan dakwaan mereka. Dan lagi pula, karamah, sihir, dia boleh tiru. Tapi mukjizat tak boleh tiru. Mukjizat daripada a'jaza yuzu i'jaz, bahawa mukjizat ni yang melemahkan. Orang ni tak boleh tiru. Tapi karamah, kalau dia menolong karamah dia sama ya, boleh jalan atas air, boleh terbang, boleh hilang. Sama ya karamah dia. Tapi mukjizat ni sama-sama Nabi pun mukjizat apa tak sama. Sebab tu mukjizat Musa lain, mukjizat Nabi Muhammad lain, mukjizat Nabi lain. Dia tak sama. Kemudian pula setiap mukjizat mereka tak siapa boleh tiru. Mukjizat paling hebat Nabi Muhammad lah. Mukjizat yang paling hebat. Dan Nabi Musa boleh mengeluarkan air daripada batu. Air keluar kot batu ni biasa ya. Nabi Muhammad boleh keluarkan air dari kot jari. Mana air boleh keluar kot jari? Nabi Musa ketuk batu keluar air. Kalau air keluar batu, kita boleh tengok lah. Itu bahaya. Kat belah jelapang, kat belah tu ipuh kan. Air duduk terbit ke celah batu tu. Kalau tu tampi belah Kedah, ada air telaga batu. Air keluar kot bukit. Cung. Tak berhenti. Kot belah parit panjang, baling. Air keluar celah bukit. Pula banyak. Keluar celah bukit jadi banyak. Tak pelik. Tapi air keluar ikut jari ni, Allah pelik. Mukjizat Nabi. Dan dia Musa belah batu, dia belah bulan. Tapi mukjizat sama mereka pun tak sama. Mukjizat Musa lain, tapi mukjizat paling hebat, mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lawan. Habis itu. Jangan kita lebih lah. Itu saja. Ni dia poli puak karamiyah. Ni dia nak poli syiah pula ni. Kita kena perasan. Walis siddiqi rujhanu jaliyun alal ashab min ghairi ihtiqali. Dan bagi as-siddiq kelebihan yang nyata. Bagi Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq kelebihan yang nyata, jelas. Atas segala sahabat daripada ketidakadaan kemungkinan. Tidak ada kemungkinan. Min ghairi ihtimam, tidak ada kemungkinan, mungkin tak ada. Agak-agak tidak. Semua menyatakan Abu Bakar yang lebih. Ini nak pergi Syiah. Syiah menolak Abu Bakar. Syiah menolak Umar. Tengok bawah. Walil Faruq. Tu Walil Faruq. Sayyidina Umar. Syiah menganggapkan Abu Bakar dan Umar ni anjing Quraisy. Dia ada kitab Imam Khomeini. Kitab Imam Khomeini melaknat Sayyidina Abu Bakar dan Abu Bakar Siddiq. Bukan dia, ulama dia buat, dan dia mentasihkan. Dia mengakui buku tu. Imam Khomeini. Bukan Khomeini, Khomeini sebelum tu. Zaman 80-an. Ulama mencela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dia menyokong buku tu. Tak disimpan di rumah. Buku tu diharamkan. Ni Syiah. Syiah menolak Abu Bakar. Abu Bakar mencuri tempat Sayyidina Ali. Patutnya Sayyidina Ali yang mengganti Nabi. Sayyidina Umar pula. Sayyidina Osman. Sebab tu ulama cuba mengangkatkan Sayyidina Abu Bakar dari Umar dan Osman tu Zunnurain. Sayyidina Osman Zunnurain. Sebab Syiah menolak tiga sahabat ni. Kenapa Abu Bakar lebih? Dia kira macam ni ya. Kenapa pula silap memilih? Dia selepas daripada Nabi meninggal, sahabat mesyuarat dah. Sebelum dia mandi Nabi, sahabat dah mesyuarat dah. Nak lantik siapa? Nak ganti Nabi?
Tu tempat dah apa nama di Madinah, orang nak pergi ziarah depan tu dia ada kebun, situ tempat sahabat mesyuarat. Tempat sahabat mesyuarat. Nabi belum dimandikan lagi sahabat mesyuarat dah. Bila mesyuarat, Sayyidina Abu Bakar yang naik. Bukan semua Sayyidina Abu Bakar mengaku, Sayyidina Abu Bakar yang dilantik. Ijma' sahabat, ijma' para sahabat, bukan ijma' ulama, ijma' para sahabat. Allahu Akbar. Bila dia dilantik, sahabat lain semua redha. Nak jadi kemudian pada itulah golongan munafik pula yang menjadi batu api membelaga-laga sahabat. Sebelum tu semua pakat setuju. Dan memang pun Sayyidina Abu Bakar memang layak. Kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni, lepas tu dia panggil As-Siddiq, orang yang amat membenarkan Nabi. Nama Abu Bakar ni apa dia? Dia gelaran dia sampai menjadi nama. Dia nama dia sebelum zaman jahiliah Abdul Ka'bah. Nama dia Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Nama dia Abdul Ka'bah. Abu Bakar nama dia. Tapi dah dia ni duk percaya Nabi daripada kecil. Abu Bakar Nabi panggil Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Sampai hilang nama dia Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Abdul Ka'bah nama dia. Tapi dah Nabi duk gelar tinggal sampai dia ketua, dia panggil Abu Bakar Siddiq. Dia Siddiq. Benar apa saja Nabi cerita semua dia percaya. Sehingga Isra' Mi'raj, bila Nabi kata dia pergi Isra' Mi'raj, naik sampai ke langit, turun ke bawah, malam sebelum subuh sampai dah. Dia kata, inilah can kita, kita nak kutuk Abu Bakar. Dia percaya sangat. Jom kita pergi cerita. Cari Abu Bakar. Abu Bakar nak cerita ni, sahabat kamu ni. Dia kata dia pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit tu, turun pula. Tak sampai 1 hari. Sayyidina Abu Bakar kata, siapa yang kata? Benarkah Rasulullah kata? Ya. Aku percaya. Lebih pada tu aku percaya. Dia punya faham lebih advance, lebih hebat, advance. Kita ni, kita percaya Isra' Mi'raj, kita tengok wakil realiti kapal terbang. Sayyidina Abu Bakar, dia tak pernah tengok kapal terbang, tak pernah tengok objek yang terbang di langit. Tapi dia, awal pada tu aku percaya. Kalau Muhammad cakap, aku percaya. Balik macam tu, bawa tu. Dia percaya lagi. Betul apa Sayyidina Abu Bakar? Kalau cepat pada tu, kita percaya. Dulu pergi haji setahun 4 bulan. Sekarang ni pergi haji apa? Allah 8 jam. Kalau pergi umrah Mekah 8 jam. Dulu bukan 8 hari, 40 hari. Kadang-kadang 2 tahun kalau naik kapal dulu ni. Sekarang ni kan kalau umur panjang dunia ni, tak panjang lah. Kalau umur ni panjang lagi 50 tahun lagi, mungkin pergi haji 1 jam. Mungkin tak sampai 1 jam, berapa minit. Syok dia pergi gitu. Tapi Abu Bakar dia lebih advance iman dia. Awal lagi aku lebih percaya, cepat lagi aku percaya. Kalau kat cerita dia balik sehari dah aku percaya. Awal lagi aku percaya. Itu Siddiq. Nama dia Abdul Ka'bah. Tapi Puak Syiah menolak Abu Bakar Siddiq. Menolak Abu Bakar Siddiq. Seolah Abu Bakar merampas tahta. Sedangkan Abu Bakar ketika Nabi uzur, kan, sahabat tengok. Dan dialah kalau cerita ni cerita awal Muharram kan, timbul Sayyidina Abu Bakar zaman dilindung Nabi, Allahu Akbar. Masuk dalam gua Sur. Disumbat-sumbat sampai ular patuk kaki. Sampai ular patuk. Tu, dia tak gerak, takut Nabi jaga. Memang tu. Sehinggalah Abu Bakar dia kata siapa-siapa yang menolak sahabatnya Abu Bakar kafir. Sebab Allah sebut apa? Ketika dia berkata kepada sahabatnya. Tu. Apa dia ayat dah? Iz yaqul li sahibihi la tahzan. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu duka cita, jangan takut. Ketika dia berkata kepada sahabat, sebab tu siapa-siapa yang engkar sahabat Abu Bakar Nabi kafir. Kalau engkar Umar tak kafir. Sebab tak sabit kesahabatan Umar kepada Nabi. Tapi betul saya cakap lah, kesahabatan Abu Bakar tu memang ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Ketika dia berkata li sahibi kepada temannya, sahabatnya. Dan Nabi bila dia sakit, dia suruh Abu Bakar yang naik. Dia tak suruh Umar, tak suruh siapa. Tak suruh Sayyidina Ali. Dia suruh Abu Bakar yang naik. Maknanya bila selepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar yang paling layak. Paling layak sekali. Ini dia nak beri Syiah ni kan dengar ni. Astaghfirullah. As-Siddiq. Rujhanun jali. Alal ashab. Syiah marah. Tadi karamiyah dan
Pok baca Yasin marah. Ni, pok tak baca Yasin, bukan baca Yasin. Dan bagi As-Siddiq kelebihan yang nyata atas segala sahabat daripada ketiadaan kemungkinan, tidak ada kemungkinan. Ulama tidak ragu lagi, tidak confuse lagi di dalam menghukum Abu Bakar lah sebaik-baik sahabat. Sehingga Nabi kata, iman Abu Bakar ni kan nak timbang, iman kita kalau timbang-timbang, himpun, tak iman Abu Bakar, berat lagi iman Abu Bakar. Iman berat lagi. Kalau iman kita tak timbang, tak himpun, tak iman Abu Bakar, berat iman Abu Bakar lagi. Tu, berat iman dia lagi. Kemudian sebut Faruq. Faruq pun Syiah marah ni. Allah, Syiah dia cukup marah Faruq. Walil Faruq rujhanun wa fadlun ala Utsman zin nurain ghali Ali. Dan bagi Al-Faruq Sayyidina Umar kelebihan dan keutamaan atas Utsman Zun Nurain yang tinggi martabatnya. Umar Al-Faruq. Sebab apa? Faruq ni yang memisah. Dia Al-Fariq bainal haq wal batil. Dia memisahkan di antara kebenaran dan kebatilan. Dia yang memisah. Dialah yang membasmi dan menghapus segala-gala unsur-unsur syirik. Sayyidina Umar dia tegah. Sebab tu dia kabul, dia tak mau sujud. Dia tak mau sa'i. Dia mengingatkan dia kepada tokoh-tokoh. Dia Safa Marwah dulu ada bahala Safa Marwah. Jadi bila Sayyidina Umar nak sa'i, Allah ingat berhala di Bukit Sa'i, Bukit Safa, Bukit Marwah. Sayyidina Umar pasal tak mau. Turun la junah an yatawafa bihima tu, tidak mengapa kalau kamu nak tawaf. Turun ayat tu, tak mengapa kalau kamu nak tawaf di situ. Sayyidina Umar tak apa. Dan Sayyidina Umar boleh, dia pun dia kata, dia kata kat Kaabah, bukan kerana Nabi perintah, aku tak mau pegang kamu, aku tak mau cium kamu. Sebab dia fobia dengan batu. Tapi kalau bukan kerana perintah Nabi, aku tak akan cium kamu. Dia benci dengan batu. Sebab tu kalau cerita awal Muharram ada nak tuntut awal Muharram tu, ada sahabat pilih Rabi' Awal. Sayyidina Umar dia tak mau. Awal Muharram, awal bulan Islam dipilih dengan sebab memuja sosok tubuh manusia. Nak awal Muharram dengan sempena kelahiran Nabi, dia tak mau. Sempena kelahiran. Seolah macam memuja sosok, dia tak mau. Itulah tak awal Muharram tu pada bulan Muharram. Dan banyak dia basmi benda syirik zaman Sayyidina Umar dah habis. Dia cukup benci syirik. Kalau yang di Syria tu dia ada Busra. Di Busra tu dia ada pentah rum. Di atas pentah tu dia ada berhala. Di atas pentah rum tu. Pentah orang Rum dulu kan. Di Busra. Tempat berniaga Nabi berniaga dulu ni di situ lah. Kalau siapa pergi sana boleh pergi Busra. Nabi berniaga. Tempat istana Buhaira. Dan Buhaira tengok ada bukit, ada langit ikut Nabi. Di situ. Di Busra di atas tu ada berhala. Kepala patung tak ada. Kepala patung habis tak ada. Katanya, kami tanya, Sayyidina Umar dia masuk, dia cantah habis kepala patung. Dia cantah habis kepala patung. Kepala patung tu hak jatuh tak boleh nak angkat. Seorang tak boleh nak angkat. Besi hitam. Batu besi tu. Nak angkat tak boleh. Duduk lagi tu. Tanya nak. Sayyidina Umar dia datang, dia cantah habis. Allahu Akbar, Allah, dia cantah pedang tak patah. Yang jatuh kepala berhala. Kami pergi tagak gambar. Berhala tak ada kepala, tuan kepala tagak gambar. Ada gambar saya. Dosa lah. Duk pergi tagak gambar. Kepala habis dia cantah. Cantah dengan pedang dia. Itu karamah. Itu karamah Sayyidina Umar li dahsyat. Dia tengah khutbah. Dia boleh arahkan sahabat duk perang. Itu karamah. Bakal mukjizat. Sayyidina Umar bukan Nabi. Sehingga Sayyidina Umar
Nabi kata, kalau ada Nabi sebab aku, Umar lah akan yang jadi Nabi. Kalau tidak Nabi, kalau ada Nabi sebab aku, Umar lah. Kalau ada Nabi sebab aku, makna tidak ada Nabi lepas aku. Kalau ada Nabi, Umar lah akan jadi Nabi. Kemudian Umar, kemudian sahabat, Allah. Kemudian Abu Bakar, ni kemudian Uthman. Tapi Syiah laknat dan kutuk. Syiah laknat dan kutuk. Itu. Walil Faruq, dan bagi Sayyidina Umar Al-Faruq kelebihan dan keutamaan atas Osman, Sayyidina Osman. Zun Nurain, yang punya dua cahaya. Yang punya dua cahaya, dua isi anak Nabi. Zun Nurain punya dua cahaya. Dia ni menantu Nabi 2 kali. Syiah ni marah kat Osman ke? Dia marah kat Syekh Osman. Kat Syekh Osman marah juga. Sedangkan Osman menantu 2 kali. Meninggal anak Nabi, Ruqayyah, Nabi bagi pula anak yang lain. Sehingganya anak yang lain meninggal, Nabi kata kalau aku ada anak lagi, aku akan bagi lagi. Tapi dah tak ada dah. Nabi berkenan kat Osman dengan akhlak dan sebagainya. Itu Zun Nurain, yang punya cahaya. Mana 2 anak Nabi ada dekat dia. Nabi kata lepas meninggal bini yang kedua anak Nabi kata kalau ada aku tak ada anak perempuan, kalau ada aku nak bagi lagi kat Osman, nak bagi lagi anak perempuan dia. Tapi dah tak ada lah. Itu Sayyidina Osman. Allahu Akbar. Tapi sebut tak Sayyidina Ali Kalau sebut tak apa, kalau tak sebut tak apa. Kalau tak sebut bukan mereka nak, bukan mereka nak menghina Sayyidina Ali. Nak beritahu kata mereka nak cerita kelebihan sahabat yang 3 ni. Jangan duk angkat Sayyidina Ali saja. Kita kena tahu tujuan. Kalau mereka sebut tak apa, kalau tak sebut tak apa. Habis Sayyidina Ali tak sebut. Tak disebut kerana apa? 3 sahabat ni ditolak oleh Syiah. Kita tidak menolak Sayyidina Ali. Syiah tidak menolak, kita tak menolak. Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Syiah menolak, kita tak menolak. Kita tak menolak. Lepas tu kadang-kadang kita tak sebut Sayyidina Ali. Sebab apa? Sebab tak jadi perbincangan tentang Sayyidina Ali tentang kelebihan tak kelebihan. Sayyidina Ali memang ada kelebihan dia lah. Ana maditul ilmi wa Ali babuha. Aku ni gedung berilmu, Ali tu pintu dia. Banyaklah kelebihan. Nanti kita mengaji tentang Sayyidina Osman. Wa zun nurain haqqan kana khaira minal qaran fi saffil qital. Kita berhenti situ. Wa zun nurain. Kita akan mengaji tentang Sayyidina Osman. Sekadar itu dulu. Mudah apa yang kita belajar pada petang ini dapat manfaat dan pengetahuan. Baik kita amal dan sampaikan kepada kita yang lain, insya-Allah. Umur panjang tasawuf kuliah akan datang. Sekadar itu dulu, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal 'alim bihikmati وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موقنين وشكر صابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.